Okay, dah settle untuk servis. Kena charge lebih kurang dalam Okay guys, so hari ni aku nak ke Tesla Cyberjaya sebab aku ada benda yang nak kena maintenance kereta ni. Siapa cakap Tesla tak ada maintenance kan? Kejap lagi aku tunjuk. So jom, let's go. Okay, kita dah sampai. Okay, ni tempat untuk collection kereta. Nak test drive ke? And then dekat sini tempat korang nak servis. Maintenance aku nak buat adalah first sekali tentang tekan kat sini apa yang nak kena buat. Ni baru aku nak buat tire rotation. Dan lagi satu aku nak tanya pasal aku punya seat belakang. Dia nak turunkan aku punya kerusi ataupun adjust dia punya incline decline tu tak boleh function button tu. So let's go. Dah habis servis. Jom kita balik. Tapi sebelum tu dia bagi supercharger charge ngam. Pasal case yang aku punya seat tak boleh nak turun naik turun punya sebab aku tak tutup child lock. Itu je. Ingatkan ada masalah besar tadi. Maintenance yang korang kena buat ialah hanya tire rotation. Yang cost dia tak sampai 100 pun.